A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadharu jildun najisun bil mauti bi indibaghi naqahu bihaitsu la ya'udu ilaihi nadinon wala fasadun launaka fil ma'i. Dan suci oleh kulit yang najis dengan sebab mati, dengan tak sama yang ikuti ianya sama akannya kulit, dengan sekira-kira tidak kembali kepadanya kulit oleh busuk dan tidak hancur jikalau direndam ianya kulit di dalam ia. Dan suci oleh kulit, suci kulit yang menajisnya dengan sebab mati. Ngempu aman dapat suci kulit yang menajisnya, iaitu dengan cara tak sama. Dengan cara tak sama. Yang dapat boleh sekira-kira baik dia kembali kepadanya kulit oleh yang mubah, oleh busuk dan hana hancur jika terendam kulitnya di dalam ia. Contoh ni mana? Nya iaitu tak tunjuk kulit lemah. Nampak? Kulit lemah iaitu tak boleh. Tak suci dengan cara tu tak sama. Nampak? Dengan cara tak sama. Kira-kira kulit lemahnya baik kembali kepada mubah. Nampak? Dan hancur. Apabila mata mubah wadah tak rendam atau hancur, maka mata mengaji. Apabila hana le mubah dan hancur wadah tak rendam, maka yang tak suci. Wa ka kalbi wa kindiri wa fur'in kulli minhuma ma'al akhiri au ma'a ghairihi. Nampak? Dan seperti anjing dan babi dan cabang tiap-tiap daripada keduanya beserta yang lain atau beserta selainnya yang lain. Nampak? Yang surah Al-Ilam iaitu dan atai dan buih. Nampak? Cabang-cabang tiap-tiap daripada kedua haji beserta yang lain atau beserta selainnya yang lain. Maksud daripadanya iaitu buih atau atai yang disemedal dengan kameng itu. Nah, anu atai, anu kameng. Makanya munaji anunya. Nampak munaji anu kamengnya. Nampak. Dan beserta yang lain ji nanti dari cabang-cabang ji. Wadudu maitatihima zahiru wa kadanat nasjin ankabudin alal masyhuri kama qala Subki wa adra'i wa jadama sahibul adati wal hawi binajasatihi. Dan ulat bangkai keduanya buaman, yaitu keduanya anjing dan babi itu suci. Dan seperti demikian sarang laba-laba diatur pendapat yang masyhur seperti sebagaimana barang yang akan digugur oleh Subki dan Azra'i dan gepuputuh oleh sahib dah dan hawi dengan najisnya sarang laba-laba dan ulat. Surah haji iaitu ulat bangkai bui dengan bangkai rei. Nampak? Jadi ulatnya suci apabila kena. Nampak? Suci.
Dan sarang laba-laba yang suci jin yang menurut pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur. Yang berguna oleh Sebuki dan Azrail, berputuh oleh Rahim Indah dan Hawi. Maka berputuh oleh urangnya dua man, iaitu najis keduanya, iaitu sarang laba-laba dan ulat, itu sama juga suci.